Oh. Yo, what's up geng? Hari ni jom kita layan RX-7. Sudah mau hujan. So, halo event Tesla. So, ini dia RX-7 FC3S. Okay, jom kita start buat konten. Oh, angin kuat tu. Bunyi shock rotary. Steering thrust G-ready. Meter DeFi. Powered by EXN. So, Assalamualaikum guys. Aku nak tanya kan, sebab walaupun aku member banyak Melayu, sampai sekarang korang perasan tak dekat video Adrian, banyak video Adrian buat banyak konten Melayu, tapi dari first awal video Adrian tak pernah mengucap Assalamualaikum kecuali dengan kawan-kawan Adrian depan-depan saja. So Adrian disebabkan Islam, kita kena hormat. Sebab Adrian pun tak tahu, sebab Adrian bukan agama Islam. So Adrian kena tanya dulu. Kalau korang approve, korang kalau cakap boleh, sebab setengah orang cakap boleh, nanti orang lain yang tak kenal Adrian, kadang-kadang Adrian nampak komen terkejut pula. Macam Adrian sebut astaga, mereka pun terkejut. Sebab Adrian sekolah menengah Ibrahim, banyak member dekat sekolah pun dia pun sebut Astaghfirullahalazim. Tapi itulah, buat video kita kena hormat. So boleh ke tak macam Adrian ni Cina kalau ucap Assalamualaikum? Kalau boleh, next time video Adrian, Adrian boleh ucap. Adrian tak takut kalau korang approve kan. Korang approve, korang halal kan, Adrian ucap. Sebab Adrian takut kadang-kadang nanti kena kecam kan. So hari ni kita nak buat video ni bagi masuk RX-7 boat slab. Ini adalah boat slab dashcam G300H Pro. So Adrian pernah review boat slab punya dashcam, tapi itu mahal sikit. Itu dia depan kamera, tepi dia boleh pusing tau, dia boleh rekod tepi tau. Yang ini tak boleh. Yang ini dia main fokus untuk depan dan juga belakang. Tapi dalam video ini Adrian tak pasang belakang sebab Adrian tak senang hari ni. Sebab dia punya belakang punya kamera, macam di situ Adrian dah pernah pasang dah dia punya belakang punya kamera, sama juga 1080. Yang ini dia punya depan bukan 4K, bukan 1080, tetapi adalah 3K. Sebab dia punya spek, dia punya quality memang cun dengan dia punya harga. So dekat dalam, jom kita tengok dekat dalam. Cara nak pasang senang saja. Kalau korang nak hardwire kit boleh. Korang kena beli asing hardwire kit tu. Tak nak hardwire kit, actually dia sangat simple. Ini adalah dia punya dashcam. Korang nampak besar kan? Tetapi dia bukan besar, dia L shape. Sini ada screen. So dekat beg kuning ataupun beg orange, korang boleh pilih lah dia punya memory card nak berapa banyak. Tetapi yang basic tu untuk dia punya dashcam, harganya murah saja, 200 lebih. Dia dah bagi ni semua, kad ni semua. Yang ini penting Yang ini untuk bagi korang stick dekat atas supaya double side tape ini tak lekat dekat tinted korang. Kotak ni pula dia bagi ni extra double side tape. Yang ni tempat yang cucuk rokok tu. Ni dia ada satu USB port. Ini kamera belakang. Kamera belakang didatangkan dengan micro USB lah. Ni. Tapi ni kita tak takut sebab dia kena cucuk dekat sini. Dia memang providekan lubang yang sama dekat atas ni. Okay, sini dia ada type C, memory card dengan dia punya port ni. Second channel port dia tulis dekat sini untuk kamera belakang. Pry tools ni dia bagi pry tools. Yang ini dia punya USB cable untuk kamera depan. Belakang bukan tak penting, belakang kamera penting. Tapi hardwire kit Adrian tak dapat. So Adrian nak tunjukkan dia punya kamera depan lah. Sebab kena tunggu hardwire kit baru dia nampak complete kan. Dia masuk dalam wiring kereta terus. So sekarang ni kalau tak pakai hardwire kit, tak perlu risau geng. Apa-apa USB cable saja type C kurang cucuk dekat sini. Ini stiker ni kita buka. Okay, dia dah on dah boat slab. Nampak tak? Boat slab. Wesh. So setting dekat sini. First kita tekan English. Tepi dekat sini ada button tau. Macam ni. English, enter. Lepas tu set dia punya date and time. Enter. Okay, time zone pula kita set Singapore, Malaysia. Enter. KMH dia boleh set KMH, MPH. Confirm lah KMH. Okay, lepas tu macam ni, track collection tu. Okay, are you sure? Macam-macam format memory card terus. Okay, dia tulis sini, please adjust angle of the record align apa-apalah dekat sini lah. So korang tampal je lah dekat mana-mana kan. Korang rasa angle okey kan. Setengah orang dia suka tampal tengah pun okey. Kadang-kadang tampal dekat sini kan, boleh juga. Sebab korang jangan risau, yang ini dia boleh pusing, dia boleh tilt up, down, left, right. Tapi yang first kita tampalkan dia punya transparent sticker dulu. Transparent sticker tu. Alright, sekarang ni baru kita buka dia punya ni double side tape ni. Barulah kita letakkan dashcam kita. Okay, align cantik-cantik. Okay, cun Cina. Okay geng, apa yang steady kan, kamera ni kan, dia boleh macam ni, tilt tak apa, dia boleh twist. At least dia twist sikit bagi korang
susun korang punya angle cucun. Alright geng, so sekarang ni aku nak test tengok dia punya dashcam. Let's go, kita tengok dia punya footage okey ke tak. Macam sekarang dah nak hujan kan, so kita pergi round-round tengok dia hujan punya masa, dia punya footage okey ke tak. Rasanya harga yang macam ni okey, 200 lebih kan. So dashcam yang penting lah korang nak beli sekarang ni memang kena bagi dekat kedai untuk pasang. Kalau boleh korang beli yang ada hardwire kit supaya tak payah cucuk temporary macam Adrian ni, supaya nak buat review bagi korang tengok. Mahal punya dashcam ada, murah punya dashcam pun ada, tetapi depends on budget. Setiap biji kereta sekarang ni wajib lah kena ada dashcam in case ada accident kan. Korang nak claim kan, korang tak buat salah. Kalau accident korang salah, korang cabut je lah. Tapi janganlah. Okay, sebab ini adalah semua adalah bukti-bukti ya. Dia snap bukti bagi korang. Jangan-jangan main kacau korang nanti kan. Lepas tu korang nak cakap bukti tak ada sebab tak ada dashcam. So yang ini 200 lebih saja. Korang tengok dia sekarang ni sudah nak hujan, dia punya footage pun not bad, boleh tahan. Nak adjust naik sikit pun boleh, turun sikit, kiri kanan semua boleh nak buat. Oh, dia ada kereta depan kalau nak jalan, dia boleh detect dia bagi tahu kereta depan jalan. So dia memang wide angle lah. Dashcam ni dia memang wide angle. Kalau bagi saya pilih kan, pilih 128 GB punya memory card lah, SD card, bagi dia rekod panjang sikit kan. Korang rasa footage dia okey ke tak? Sekarang ni dah hujan. Hujan, tengok recording dekat sini pun semakin gelap dah. Tapi dia punya dashcam masih okey lagi sebab Adrian boleh tengok dari sini. So dalam video ini, in case korang nak tahu spek mata apa yang Adrian pakai, Adrian letak link bagi korang, senang sikit. Dia ada banyak pilihan. Jenama SC-BCN. Oh, sini pun ada jam dia punya dashcam. Senang sekarang. Kalau kereta korang kan, jam korang kecil-kecil kan, sini ada jam terus. Senang. Front car start. Oi. Alamak, lampu merah pula. Untuk orang ya geng, ini adalah Boot Slap Dashcam G300H Pro version, yang didatangkan dengan kamera depan dan juga belakang sekali. Okey, murah, jimat, clear. Bukan 4K, bukan 1080. Dia 3K 3K. Depan 3K, belakang 1080. Dia ada front car start monitor bagi korang, 2 inci punya HD screen, built-in GPS lagi guys, built-in GPS. Dan last sekali dia ada parking monitoring. Boot Slap. Sekarang ni korang dah tengok dia punya dashcam sudah okey. Okay, sekarang kita pergi kacau alun pula. Let's go. Dah sampai dekat kedai Foreman Adrian, Win Motorsport. Oh, lupa nak turn on aku punya auto timer. Okay, apalah, kunci letak je lah. Hujan Ya, Big Boss sudah bawa keluar, dia baru hujan lah. Oh, lapau. Hujan. Oish, ni apa ni ah? Ni bos punya kereta. Oi, sorry. Sorry. Ini gila geng ini. Kau tengok dia punya hijau tu. Uyo. Tengok. Ni custom lama. Evo Emperor Evo. Oh, dia kunci. Tak nak bagi orang masuk. Ni ada projek lah. Kita ada projek dekat sini. Oh, projek Integra. Oh, dalam interior putih mat. Ni tak habis-habis. Sepang-sepang rosak. Hey, gear tak cukup pendek, gear tak cukup panjang. Tukar sini, tukar sana, tukar tak habis. Apa-apa pun janji pakai EXN. Jom kita pergi tengok signboard yang baru. Signboard baru. Finally, wishlist project kita dah dapat. Signboard yang baru. EXN, Pusat Servis Kereta Win Motorsport. Baru ngam, baru cantik. Oh, mikir lah. Saja buka lah. Alun cakap temperature naik bukan thermostat. Tapi thermostat ini aku dah beli lama, tak pakai. Yalah, faham Lun, aku faham. Tiga nak je pun kita tukar api lah. Engine dah sejuk kan. Oh, ni dah lama tengok. Ayo, tengok, ni pun sudah teruk. Lebih baik dari tak tukar. Dia ring pun sudah. Fendi punya kereta baru. Itu NSX pun dia beli baru. Kereta lama. Dia beli kereta lama, bukan kereta baru. Alun punya tangan tahan panas Ini sangat panas lagi ya? Boleh lah, bocor.
我冇咗啊嗯。安尼款看本是搖搖嘢，哦，裏面細細呢，塑膠粒哦，我話是無豆啊，買豆啊，是滷係豆嚟啊，講是。買豆啊，我就是買豆lah, why di situ link ah, 零啦， di situ aku ah bawah highway ah, Sungai Petani ke KL lah di situ. Temperature original itu cluster punya temperature ah, tak boleh naik oh, tak baik oh. Settle. So next mungkin tukar fan oh. Temperature semakin bawa laju dia naik. Bawa slow dia turun. Lepas tu idling pun kadang-kadang dia naik. Idling pun iki oh. Mesti iki oh. Oh, aircon kui được kia. 咁配黐啊，哦，aircon 開嘅temperature 慢慢起。你話我冚 aircon 咧嗬，你落到堆啊嘛。你我覺得開 aircon 咧，好似係個冇數到堆，縮那個。一 fan 個一 fan 有問題啊個。Original guys, original ah. Bunyi original. Tak ada bridge port, semua tak ada. Original kalau korang pandai buat exhaust, dia dah boleh jadi sound yang macam ni. Dia walaupun dia tak ada macam brap bridge port, itu macam brap kan, tapi dia macam mana pun dia rotary, dia dah sikit. Oh ni boleh dengar 1 jam pun tak apa. Steam. Itu pasal guys, 6 cylinder. Macam Skyline dia ada Skyline punya shock. Skyline nak buat bunyi high cam rotary macam ni boleh juga. Tapi rotary dia punya macam mana nak bagi korang tahu macam Adrian bawa di situ, lepas tu after that bawa FL5, lepas tu lagi berapa minggu bawa balik i7, korang akan rasa dia punya engine, steering semua sangat ringan tau. Dia berasa sangat ringan. Kereta ni kecil. Pusing pun senang, tekan minyak pun senang. Dia macam RXZ. Steam. No. Kereta suasat berapa lama? Setengah jam. No. Temperature okey. Termostat. Termostat. Tapi tak tahulah sekarang hujan kan. 89 termostat. Water temp. Okey ke? Tapi tak apalah, kita bawa je lah. Okey, apa-apa pun dashcam ni padu. Jom, kita balik lah. Okey lah guys. So let's go lah, let's go. Let's go, jom. Ni slow-slow bawa pun ada orang tengok ni. So tak perlu drift-drift lah. Oi, motor. Jom bus. Lah, dia letak signal, tapi dia tak nak pergi. RX-7FC ringan betul lah. Original 13B pun, Turoto pun syok bawa. Dia nak cakap laju sangat? Tak lah kan. Dia walaupun turbo, dia bukan yang laju-laju sangat. Boosting pun 0.6 bar, 0.7 saja. Dekat sini G-Ready boleh nampak kan. Prophet B ni, steering ni cantik ni. G-Ready meter G-Ready soon kita tukar meter G-Ready kan. Trust G-Ready tu cantik oh. Tapi dia dah okey semua barang ni, okey dah. Aku tak nak pergi kacau, sedap bawa kan. Bukan lampu. Wiper pun boleh pakai, semua boleh pakai. Semua boleh pakai. Air pun ada, air. Mana air? Air pancut. Ni kalau nak jual kan 200 lebih. Kalau aku nak jual lah, tapi tak nak jual. Sebab kereta ni dia fully restoration tau. Nut semua baru tau. Undercarriage kan, bawa kereta tu condition semua cun-cun. Lower arm swelling, handling semua, lower arm punya bushing semua aku dah tukar ni kereta ni. Spare part ada lagi boleh dapat, tapi mahal lah kan. Kena pandai cari dekat Jepun. So geng, korang nak beli barang Jepun kan, boleh Roger Adrian. Adrian boleh tolong kau team shipping semua kan, tak kena tax. Boleh direct sampai Malaysia. So next time kalau korang nak pakai kereta JDM, jangan takut ada masalah. Sebab banyak orang dia beli, dia parts dia cari dekat Malaysia tak ada, mereka takut. Macam mana kalau tak ada parts ni, macam mana kalau pupus. Jangan risau, Jepun ada banyak. Jepun macam barang A86, RX-7, FD, FC, Honda kan.
Skyline. Banyak aku beli Jepun. So korang Roger. Aku ajak korang macam mana nak beli. Okay? Cantik kan spek mata ni. SCVCN. Yang macam aku pakai, korang ingat berapa ribu, berapa ratus tak cakap pun tak tahu. Tak sampai RM20 aku rasanya RM20 je. Lebih kurang macam tu je. Korang tengah menanti-nanti Adrian punya Skyline punya projek. Bukan Adrian tak nak buat video bagi korang, sebab barang tu tak sampai-sampai. Liberty Walk punya body kit dia masih ada dekat Jepun. Yang body kit tu semua korang nampak Adrian upload bukan dekat Malaysia. Orang Jepun, mereka buat barang sangat kemas. Mereka akan bagi sebelum mereka ship out, mereka pastikan bagi korang gambar dulu. Tapi Adrian request video lah. Suruh Toshi Liberty Walk tolong ambil video bagi Adrian, supaya Adrian nak tolong mereka buat satu clip kan. And next video Adrian pasal body kit dah sampai Malaysia, Adrian akan explain bagi korang proses macam mana mereka ship, macam mana mereka balut, semua proses memang cun mereka punya servis memang cun. So geng, kalau korang betul-betul minat Liberty Walk punya body kit dekat Malaysia, yang Silvia, Lambo, Skyline 32, 34, 35, korang berminat, boleh bagi tahu Adrian kalau nak order. Adrian boleh tolong korang untuk order body kit mereka. So why not? Kadang-kadang sebab kereta kalau korang pakai body kit yang macam ni, bukan custom lah, main kereta ikut cita rasa juga. Tetapi kalau kita pakai Liberty Walk punya body kit ataupun Pandem original, next time kereta korang pun ada value. Lepas tu selain value, orang Jepun next time boleh collab dengan kita juga, sebab kita pakai barang mereka. So livery, stiker kita boleh buat yang sendiri. Jangan ikut yang macam mereka dah ada. Macam diecast tu semua dah ada, kita jangan buat. So kita buat livery yang sendiri, tapi pakai body kit mereka, supaya mereka boleh ambil balik kita punya design tu untuk buatkan diecast. So kalau korang pakai barang ori Jepun, macam example Liberty Walk, so next time korang akan jadi famous juga, part of Liberty Walk family. So kalau betul-betul korang berminat, inquiries nak tanya pasal Liberty Walk, boleh Roger Adrian, boleh contact Adrian. Adrian akan tolong order kalau korang betul-betul berminat, ataupun korang tak tahu tempat mana nak pasang kan. Lepas sampai, jangan risau, no worries. Aku pun tengah fikir, sebab aku sekarang ni untuk kereta punya konten, punya barang banyak. So buat video pun dah tak senang dah bagi korang. Lagi-lagi tengah fikir nak buka kedai, nak buka satu wishlist project HQ kedai, tapi tak tahu nak buat apa. Tapi tak apa, planning masih panjang. Bagi Adrian sedikit masa, syok juga supaya orang-orang Malaysia ni lain kali korang visit, nak pergi Thailand ke mana-mana, Penang ke, ada lalu Sungai Petani kan, boleh mai wishlist project HQ kan. So ingat tau, korang nak order barang Jepun, nak parts, boleh Roger Adrian boleh tolong. Adrian try tolong, tengoklah kalau boleh kan, kalau ada masa kan. Lewat pakai spec board ni tak nampak. Let's go. Nah, susah nak park, sebab aku park dekat sini. Ni nampak, aku kena reverse kot sini, masuk kot sini. Macam ni. Di situ ada rim dekat sini. Tak nak ambil 14 inci. Sekarang aku kena pergi ubah Tesla masuk dalam. Sayangku ni, Tesla kita ubah masuk dalam. Jom. Ni bokeh ni, actually Tesla ni sangat comfortable. Dia sangat futuristic. Yang ini air suspension. Aku tekan naik sekarang. Yang ini aku reverse naik terus pun tak apa, sebab air suspension. Okay. Tesla ni senang lah, semua kamera ada. Alright, lowered. Tak perlu kunci, buka terus saja. Okay, ada update, install now. EXN goodies bag. That's all for today's videos about RX-7. Dengan itu thermostat lah, dengan itu boot slap dashcam lah kan, POV driving lah. So ini jangan lupa ni, kalau korang beli topi Adrian kan, wishlist project ataupun t-shirt, Adrian bagi goodies bag ni dengan ada stiker,
Stiker wishlist project, stiker ESN, keychain EXN, keychain wishlist project, semualah semua. Okay, jangan beli clone ya. Adrian punya t-shirt bagi orang clone. Baju yang ciplak-ciplak, t-shirt yang bodoh-bodoh tu, bukan 300 GSM, oversize bukan. Itu korang beli salah. Jangan mai cari Adrian. Memang bukan Adrian punya kedai tu dekat Shopee. Korang nak authentic, pergi ke Shopee Adrian, wishlist project. So kita jumpa di next vlog. Arigatou. Kamsahamnida.